Okey, alang-alang dah buka. Saya nak repairing balik casing ni. Sebab dia pun dah lama dah pudar dah. Okey, kita layan kerja mengecat semula casing magnet ni. Okey, secara DIY. Macam biasa, langkah pertama, paint remover. Okey, untuk dapatkan hasil yang optimum, ataupun hasil yang terbaik, korang sepatutnya guna primer surface tau. Tapi dalam kes ni saya punya dah habis, dah kosong, so tak boleh pakai lah. Jadi saya terus pakai warna silver daripada DPI & Co. Okey, 803 silver. Okey, jadi tanpa membuang waktu, saya akan lapiskan lapisan pertama. Okey, jadi sini saya nak pesan sikit kepada korang yang nak cat barang-barang berkaitan dengan aluminium lah. Biasanya ni casing dia aluminium lah. Okey, pastikan hitam-hitam tu tak ada. Kau gosok lah sampai habis. So kalau cat nipis, dia akan nampak macam kurap-kurap nanti lepas waktu kering. Okey, so tanpa buang masa, jom kita layan.
kalau jadi macam ni memang sakit hati tu. Okey, jadi aku cuba jelaskan kenapa jadi macam ni. Okey, kalau ikutlah pengalaman aku, okey, ni mungkin kesan paint remover. Okey, waktu kita letak paint remover tu kita basuh tak bersih lah. Okey, dalam kes ni memang naik lah, sebab kat atas dah cantik, tiba-tiba kat sini memang pedih mat, pedih. Okey, dah cantik dah, tapi jadi macam ni memang sakit hati. So kepada korang, pastikan cuci betul-betul. Tadi saya rasa saya dah cuci betul-betul dah, tapi jadi juga. Aduh. Okey, sekarang saya akan guna clear Ultra 1K matte gloss. Okey, ni. Jadi ini adalah hasil akhir kerja-kerja mengecat untuk hari ni. Okey, nampak berkilat, nampaklah berair. Okey, jadi kalau nak lagi macam ada air berair kan, kau buat 3 lapisan. Tapi dalam kes saya ni clear saya dah habis, sebab itu pun clear saki baki yang hari tu saya cat spot ring. Okey, jadi korang nampak ni kan. Okey, ni adalah kesan besi. Besi ni dah pecah lah kan, dia tersopek, dia pecah. So dia adalah efek macam ni. Okey, kemudian dekat depan tu ada hitam. Okey, ni habuk. Okey, jadi korang yang mengecat tu jangan cat macam saya bawah pokok. Saya mengecat bawah pokok, jadi itulah biasalah habuk, serangga dan sebagainya. Okey, so okey, cat cantik, clear cantik, tukang cat je tak apa pandai, itu je. Okey,
Kalau nak tanya pasal cat, saya rasa dah tunjuk kan cat tu. Saya pakai Anko. Okey, clear pun Anko. Okey, jadi kepada anda yang nak mengecat, boleh cuba pakai brand ni. Okey, sebab saya memang brand ni saya pakai, brand lain saya pernah pakai tapi tak serasi dengan jiwa saya. Okey, jadi kalau brand ni mantap juga lah. Okey, mantap. Okey, ni. Okey, dan saya tak pasang dulu sebab saya akan biarkan dia kering 2-3 hari. 2-3 hari tak boleh pasang lagi. Kalau kita pasang sekarang, okey, ataupun hari ni, cat bahagian skru ni dia akan pecah. Jadi kena biarkanlah kering 2-3 hari. 2-3 hari. Berkilat lah. Okey, jadilah. Okey, budak DIY macam saya ni lah, jangan bandingkan dengan bengkel. Sebab ni DIY bukan bengkel, tak ada pengalaman pun. Saya dah tak mengecat, lama dah tak mengecat. Okey, 4-5 tahun dah tinggal kerja-kerja mengecat. Okey, jadi hari ni rasa nak ngecat balik, saya cat lah apa yang saya rasa nak cat. Okey, bye.